Hari pertama, raya dekat Sabah. Di pagi yang indah, solat Aidilfitri. Lepas tu, kena paksa buat TikTok. Dari KK terus ke Papar and first time aku makan kelupis. Sedap weh. First time ni aku rasa. Dekat Semenanjung tak ada ni. Bila raya ni aku baru tahu, family dia ramai betul. Aku tengok baby ni macam nak cari gaduh Macam ada yang dia tak puas hati. So bila ramai, banyak benda random. Budak menangis, tiba-tiba menari. Nak salam pun kena palau. Aduh, kesian. Lepas salam and bergambar dengan family, terus gerak ke Takis. Ini family belah ayah, wife aku. And aku baru tahu, dekat Sabah ni, first day diorang dah buka open house dah. Jadi tak ada rehat, memang kena pulun. Lepas ke rumah ni, ke rumah seterusnya pula. Kan aku cakap, kereta dekat sini banyak low word. Next, aku pergi ke Lanahan. Yang ini rumah family belah ibu, wife aku, punya adik-beradik. Pening kan? Family diorang ni bagus sangat. Semua sporting. Dapatlah juga aku belajar bahasa Sabah sikit-sikit. Contohnya, berinut. So, kalau nak balik, sebut je. Bah, berinut dulu. Macam, aku dah mahir dah.